satu. Satu lagi saiz 15. Korang mungkin terkejut sikit lah bahawa dua ni spek dia sama. Kenapa aku bandingkan 2001 dengan 15? Sebab spek dia sama. Okay. Ini pula ratio medium gear. Maksud ratio dia 5.7. Okay. Yang ini pula 15 SJ. Ratio dia 6. Okay. Tak fokus. 6.3. Okay, yang paling ketara dua ni ialah saiz kan. Lepas tu saiz pula yang ni berat. Yang ini 580 gram berbanding dengan ini 480 gram. So kat situ korang dapat beza dua ni 100 gram. Bukan sikit 100 gram dua ini. Tetapi dua-dua mempunyai drag 10 kilo, mempunyai per crank dia hampir sama. Yang ini 107 cm, yang ini 103 cm per crank. Dua-dua ada 8 ball bearing. Spool dua-dua boleh masuk PE 4 300 meter. Dua-dua mempunyai handle yang seakan sama, iaitu 80 92, dan juga ini 85 95. Berbeza sikit. Dua-dua datang dengan T-bar. Okay, tapi T-bar dia aku lebih suka Shimano. Pegang dia lebih sedap. Beza dia, pegang dia lebih sedap. Yang ini pula datang dengan handle carbon sebab dia SJ. Yang ini poly aluminium. Okay. Selain tu kita pergi kat Shimano dulu. Okay, first kali aku pelik yang membezakan dia ini. Okay, untuk ketatkan korang kena pergi ke depan. Untuk longgar ke belakang. Okay. Kalau yang Stratiga ni pula ketatkan ke belakang. Okay, longgarkan ke depan. Dia berlawanan. Yang kedua, dia punya clutch. Okay, clutch dia himpit. Korang punya atas ni boleh kena kesan. Kalau ini warna silver, korang tak nampak sangat. Kalau F Custom, dia akan lebih nampak kat sini. Okay, bila dia kena, plastik bawah ni akan berlaga kat sini.